Hari aku jumpa gelang tu kat tepi longkang, aku terus tahu itu gelang anak aku. Gelang yang dia pakai masa hari terakhir aku nampak dia hidup. Assalamualaikum semua. Nama aku Lina dan ini cerita aku. Cerita yang sampai sekarang aku tak boleh cerita tanpa dada aku rasa sempit. Cerita tentang kehilangan dan penyesalan yang tak pernah hilang. Aku kerja 2 tempat. Pagi dekat kedai Dobi, malam jadi cleaner. Suami aku dah lama tinggalkan aku dengan anak lelaki aku, Ammar, umur 7 tahun. Ammar ni, dialah satu-satunya sebab aku bangun setiap pagi. Dia jenis yang selalu tunggu aku balik. Kalau aku balik tengah malam pun, dia pura-pura tidur. Tapi tangan dia masih genggam buku cerita sebab dia nak tunjuk kat aku esok. Kadang aku rasa bersalah sebab aku tak sempat bagi masa untuk dia macam mak lain bagi. Tapi Ammar selalu cakap, tak apa Mama, Ammar faham. Mama kerja kuat sebab sayang Ammar. Ayat tu sampai hari ni masih potong hati aku. Satu hari Ammar demam, panas dia tinggi. Mama, Amma nak Mama duduk rumah hari ni. Aku pegang kepala dia. Memang panas. Dalam hati aku nak je ambil cuti. Tapi hari tu bos, aku dah bagi warning kalau aku tak datang, aku hilang kerja. Aku pandang Ammar. Dia pandang aku balik. Dengan mata merah, badan menggigil. Mama pergi kerja kejap je. Ammar tidur dulu ya. Ammar angguk. Walaupun jelas dia tak nak aku pergi. Itu keputusan paling bodoh aku buat sepanjang hidup. Pukul 3 petang, jiran aku call, Lina, balik sekarang. Ammar pengsan. Aku campak mop, lari keluar dari tempat kerja macam orang gila. Aku tak rasa penat. Aku tak rasa apa, cuma takut. Sampai rumah, ambulans dah ada. Ammar atas stretcher, muka pucat, mata tertutup. Mama sini sayang, Mama kat sini. Tangannya terkulai. Tak balas. Dekat hospital, doktor keluar dengan muka kosong. Puan, jantung anak puan berhenti dalam ambulans. Kami cuba, tapi dia tak bertahan. Dunia aku gelap. Aku jatuh atas lantai. Aku jerit sampai suara aku pecah. Mama ada. Ammar, kenapa tak tunggu Mama? Tapi anak aku dah tak kembali. Lepas pengebumian, aku hidup macam zombie. Aku duduk dalam bilik dia. Baju dia, aku peluk. Bantal dia, aku cium. Satu hari, jiran aku datang sambil pegang satu gelang plastik biru. Gelang yang Ammar selalu pakai. Lina, ni gelang Ammar. Jatuh kat longkang depan rumah. Aku ambil gelang tu dan aku menangis macam aku baru dapat jasad dia balik. Aku bayang Ammar masa demam, masa terbaring sorang-sorang, masa dia panggil Mama. Tapi aku tak ada. Gelang tu, benda kecil tu, jadi benda paling berat yang aku pernah pegang. Minggu-minggu lepas tu, aku tak boleh tidur. Aku bayang Ammar merangkak turun dari katil, nak cari air. Aku bayang dia panggil aku. Aku bayang dia cuba buka pintu, nak cari jiran. Semua tu makan aku hidup-hidup. Kalau aku cuti hari tu,
kalau aku ada sebelah dia. Kalau aku peluk dia masa dia minta, dia mungkin masih hidup. Aku ulang benda ni dalam kepala setiap hari. Sampai aku sendiri tak tahu macam mana aku boleh terus bernafas. Satu malam, aku tertidur sambil peluk baju Ammar. Dalam mimpi tu, Ammar datang. Dia duduk depan aku, senyum macam selalu. Ammar rindu Mama. Tapi Ammar tak salahkan Mama. Aku menangis sambil peluk dia. Mama sayang Ammar. Mama minta maaf. Maaf sebab tinggalkan Ammar hari tu. Ammar pegang pipi aku. Ammar tak nak Mama sakit. Ammar nak Mama hidup. Aku sedar sambil air mata mengalir. Mimpi tu walaupun hanyalah mimpi, buat aku bangun, buat aku sedar. Ammar tak nak aku mati. Dalam rasa bersalah, aku masih simpan gelang Ammar dalam kotak kayu kecil. Setiap kali aku rindu, aku buka. Aku genggam. Sakit tu tak hilang. Rindu tu tak habis. Sekian.